korang perasan tak Magic Keyboard untuk iPad ni, dia macam ada banyak brand tapi dia sebenarnya sama je. So aku try lah beli yang ini, dia macam tak ada brand lah sebenarnya cerita. Dia kalau korang perasan lah, harga dia lingkungan 180 hingga 220 lah. Aku tak sure adakah dia mempunyai performance ataupun features yang berbeza. Mungkin ada sikit lah, tapi dia tak jauh beza guys. Sebab kalau korang tengok pun ni contohnya ni iPad Air 6 tau aku punya ni, tapi dia bagi aku 4 dan 5 punya. So aku mula-mula skeptical lah sebab salah bagi ke apa kan. Tapi bila aku dah try pasang, sebenarnya boleh je. Kau tak percaya, jom nanti aku tengok aku pasang. So ni aku nak buka ni yang macam tak ada brand punya lah. Kau tahu kan, keyboard yang macam ni ada satu brand tu, aku sebut 2-3 brand lah yang buat keyboard macam ni sama. Cuma dia letak brand dia je. Dia macam generic lah. Semua brand boleh letak dia punya nama tu. Asal-asalnya mungkin macam gini, dia tak ada brand langsung. So okay, aku nak buka sekarang ni. And keyboard ni dia solid jugalah, walaupun dia harga dia tak ribu-ribu pun. Less than, aku dapat ni less than 200 lah. Satu berapa? 17 siap dengan promotion 170 macam tu. So far pengalaman aku unbox dia nampak premium jugalah. So aku nak try letak aku punya iPad okay tak. Jadi dia ada magnet yang kuat dekat belakang tu, so melekat dengan baik lah. Cumanya kau tak boleh tolak sampai habis, dia macam sekat je kat situ. Kalau korang nak aku review trackpad dengan keyboard dia, korang boleh komen kat bawah guys. Let's check it out.